Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke dalam rancangan. Aku sudah tidak percaya padamu lagi. Selamat datang ke dalam rancangan. Lebih baik engkau segera angkat kaki. Ketuk-ketuk biar ada common sense. Kau belagak-belagak pandai. Mesti ramai ingat aku kena ikatkan. Nenek kau setan. Siapa kata? How dare you? Aku adalah antara manusia yang paling suci dekat muka bumi ini. Andai sengih-sengih macam sang kedai. Mulut mungil rupanya murai. Sibuk nak ikut perangai saya. Anyways, hari ini kita akan bincangkan tentang perangai-perangai yang tak patut kau ada masa bulan Ramadan ini. Biar berlubang terlebih subang. Biar sumbing jangan kau sumbang. Jangan bagai bang gadabong nanti terjatuh ke dalam longkang. Daripada sahur, masa puasa dan juga masa berbuka. Yang pengantuk baru mengajar. Cubalah beringat. Sekarang nasi dah jadi bubuk. Cubalah beringat. Kau telefon aku tak angkat. Ingat dan tak ingat. First of all, kepada kambing-kambing dekat luar sana, pastikan masa bulan Ramadan ni korang bangun sahur. Ini mangkuk ni pukul 5.30 pagi masih macam lembu terbaring dekat atas jalan tak? Kau faham tak? Bila set alam dekat telefon dia paling kuat. Orang lain tak perlu set alam pun 5 dah bangun. Engkau 5.30 masih bangunlah setan. Apa kesusah sangat nak bangun sahurnya? Yang tak boleh belah kambing-kambing dekat luar sana overnight malam-malam. Overnight malam-malam sahur tak, terus tidur pukul 4 pagi kalau aku dapat sepak. Bangunlah sahur setan, benda sunnah. Yang tak boleh belanya ada mamat ni minta aku kejutkan. Aku kejutkanlah dia sahur. Weh ban, bangun ban. Dia bangun. Lepas tu dia pandang aku macam ni. Aku pun pandanglah dia macam ni. Lepas tu dia pandang tempat lain. Lepas tu dia sambung tidur. Kalau aku pukul kau guna benda dapat swing benda ni dekat muka kau sekali pun puas hati aku setan. Tapi tak apalah. At least engkau kalau tak bangun sahur tu solat subuh engkau tak tinggalkan. Ketinggal. Apa function engkau puasa tapi engkau tak solat? Sedangkan solat tu adalah tiang agama. Aku jolok ni dekat hidung kau, lepas tu aku putar-putar. Kambing ni bangun pukul 9 pagi. Dah bangun terus buat kerja. Siapa nak solat? Nenek kau. Lepas tu pagi-pagi pastikan engkau bersahur dengan benda-benda yang halal. Ini mangkuk ni sebelum azan subuh sempat lagi nak isap rokok. Kita bersahur buat benda sunnah. Benda sunnah tu kau selitkan dengan benda haram. Wah. Belajar mana? Dulu masuk sekolah agama mana? Sekolah agama bawah tapak kaki nenek kau. Belajar mana perangai kurang ajar ni? Bersahur dengan rokok. Wah beta. Congratulations. Setan dekat luar tu dia macam, wah, bos muda lagi hebat daripada aku lah, siap. Sahurlah dengan benda-benda yang halal. Faham tak? Next kita cerita pasal waktu berpuasa. Masa kau tengah dalam keadaan berpuasa ni, pastikan engkau tidak melakukan benda-benda yang haram. Ini mangkuk ni masa puasa tengok masa puasa layan mampus kau. Siapa suruh bodoh sangat? Engkau tu manusia, bukan anjing. Setan, simpan sikit barang engkau tu. Setan. Lantak kau. Bodoh. Lepas tu pastikan masa engkau dalam keadaan berpuasa, jaga mulut engkau. Sekali lagi aku ulang, mulut engkau tu jaga. Ini masa hari biasa, segala jenis benda dalam kain mak bapak dia sebut. Masa bulan puasa pun sama juga. Perkataan bodoh, bangang, sial, semua jadah tu kena sebut. Tak ada babi lalu dekat depan engkau pun engkau nak sebut babi juga. Apa masalah engkau sebenarnya? Engkau belajar benda ni daripada mana? Kalau engkau cakap daripada aku, benda ni melayang ke muka kau malam ni Yang paling teruknya masa bulan puasa ni juga engkau nak sebut alat-alat dalam kain mak dan juga kain bapa. Tak cukup dengan main alat kau nak main dengan alat mak dengan bapa. Berpada-pada sikit pada bulan Ramadan ini setan. Jaga mulut. Masa hari biasa, kadar mencarut dia adalah 29 patah perkataan per jam. Masa tengah berpuasa pula dia cakap, alhamdulillah masa bulan puasa ni aku dah kurang mencarut. 27 patah perkataan per jam. 27 patah perkataan per jam. Nenek kau ajar kau mencarut kan? Bodoh sangat. Nak sangat berzikir benda-benda yang tak baik. Alat sulit mak bapak semua kau nak sebutkan. Mampus kau setan. Mampus. Masa bulan puasa ni pula aku tahu ramai macam bosan nak tunggu berbuka tu lama gila. Lepas tu kau isi aktiviti macam main game. Tak salah pun kau nak main game masa bulan Ramadan ni. Tapi jangan kau pergi full throttle. Bangun dalam pukul 9 pagi. Pukul 12 start main game. Pukul 8 baru habis. Solat, siapa nak solat setan? Moyang kau dekat underground tu nak keluar balik, dia nak solatkan untuk kau. Guna otak. Main game sampai tak ingat
Tuhan. Tapi kalau kau jaga solat, is okay. Alhamdulillah. Kalau kau bosan sangat lah masa bulan Ramadan ni nak tunggu berbuka tu kan, kau boleh try satu game ni, nama dia Genshin Impact. Baru-baru ni kawan aku yang tak pernah main Genshin Impact tiba-tiba dia main. Aku pun cabar diri aku sebelum bulan puasa habis ni, aku akan pastikan aku akan ajar kawan aku ni sampai dia tahu segala selok-belok dekat dalam Genshin Impact. Dan sampai dia boleh solo salah satu mini boss dekat dalam Genshin ni. Minggu lepas aku tunjuk dekat dia yang Genshin Impact ni ada karakter yang pelbagai elemen. Nampak tak? Oh, karakter cakaplah karakter archive. Sipu cakap archive. Memang jaga ajar kita orang lepak sama-sama. Aku bawa dia jalan-jalan pergi explore kawasan yang dia tak buka lagi. Cakaplah ini adalah unlock Banyak fast travel. Aku ajar dia cara memasak, Bentar, Mak Apil. Ya. Jangan. buat tas harian dia sama-sama, Kejap. Sabar, aku belum ready lah. lawan pelbagai jenis monster dan juga mini boss. Abang okey ke bang? Sambil-sambil tu aku ajar dia elemental reaction untuk lawan pelbagai jenis monster dekat dalam Genshin Impact ni. Awak kenapa awak beku tadi? Ha? Dia kena apa ni, elemental reaction. Engkau dah tak tahu nak tengok video apa. Tengok TV pun rasa bosan. Cuba try Genshin macam kita orang ni. Engkau baru main macam member aku ni, mendaki, terbang. Let's go. Tak sampai. Kat bawah ni. Tak sampai. Berenang. Hui. Nak angkat gambar sama-sama. Oh ya. Semua boleh. Balik belajar, balik kerja masa bulan puasa ni, tengah tunggu nak berbuka tu rasa stres. Nah, kau hadap benda ni. Tunggu apa lagi? Tekan link dekat bawah untuk install Genshin Impact. Nah, sedikit hadiah untuk korang. Pergi claim cepat-cepat. Next, masa berpuasa ni pastikan engkau jangan sengaja nak telan-telan benda. Ini aku ingat lagi masa aku dekat sekolah menengah dulu. Pergi solat Zohor, budak tu kumur 4 kali, keluar 3 kali. Keluar 3 kali, mana lagi satu tu pergi setan? Ha? Engkau kumur 4 kali, kali keempat tu keluar angin je. Pergi mana air dia? Pergi mana? Yang tak labelanya dia punya over masa berwuduk tu macam baru lepas terjun dekat air sungai, kau faham tak? Wuduk macam biasa je lah. Ini tak cukup 4 kali dia kumur, kau tahu dia buat apa lagi? Masa nak cuci kepala tu dia ambil air, keluar-keluar macam budak aksiden masuk parit, kau faham tak? Lepas tu korang pun masa bulan puasa ni jangan kuat judge. Mamat tu korek hidung sikit, kau cakap weh batal puasa. Nenek kau dekat sini kan? Aku tepuk sekali muka dia, lepas tu aku flying kick nenek kau kejap lagi kan? Belajar mana korek hidung batal puasa? Ha? Dia korek guna cordless screwdriver ke setan? Apa kau ingat member kau ni korek hidung guna messenger hammer orang guna untuk pecahkan jalan tu? Kerek! Macam ni. Kerek! Lain kali belajar dulu. Allah. Ini dia bergolek. Aku sudah tidak percaya pada. Sambung balik video. Also kepada monyet-monyet dekat luar sana, kalau korang suka sangat scroll TikTok ke apa jadah, jangan pergi hantar video air dekat member kau lah setan. Ini orang tengah mati-mati dekat ujung-ujung je, dia rasa macam nak batalkan puasa dia. Kau boleh pula pergi hantar Khairul Amin buat air. Kalau aku dapat video macam tu masa aku tengah berpuasa kan, anggap ini kepala kan, aku swing macam baseball bat lah setan. Tak cukup dengan tu. Kalau air ke makanan ke apa tak apa, setan yang sebelum puasa tu dia bawa masuk masa bulan Ramadan ni, kau faham tak? Hantar benda-benda yang lucah. Kau ingat aku nak ke masa bulan puasa ni kan? Masa aku tengah puasa especially, aku nak tengok perempuan yang pakai macam ni, lepas tu dia buat macam ni. Ini macam. Kau nak aku buat apa? Setan. Kau nak aku buat apa? Sekali lagi aku nak tanya, bila aku buat macam ni kan, bila kau hantar aku video orang buat macam ni, kau nak aku react apa setan? Kau tak nampak kan aku tengah berpuasa setan? Bodoh. Mampus kau. Simpan setan kau untuk waktu berbuka setan. Engkau lah penyebab pahala puasa aku berkurang. Nanti masa timbangan amalan nanti, tengok puasa 2025, pahala puasa engkau kurang. Kenapa? Sebab bangsa macam kau yang kurangkan apa? Dengan macam ni. Nenek kau lah. Next kita pergi dekat waktu berbuka. Aku perasan masa bulan Ramadan ni ramai yang kaya-kaya. Tiap hari ulang alik bazar Ramadan. Tapi tak apalah, semua tu duit engkau kan. Masalahnya datang bila waktu berbuka engkau berbuka macam engkau dah 80 hari tak makan. Relax sudahlah, makan sikit-sikit
duit slow-slow. Pergi bazar Ramadan 80 menu ada 85 diangkut. Yang tak boleh belanja menjadi trend dekat kawasan kita ni. Tiap kali Ramadan je ada buffet. Masa-masa ni lah orang nak buka buffet. Bulan Ramadan orang dekat luar negara semua makin kecil. Bulan Ramadan orang sekeliling kau semua jadi makin mengembang. Ini Ramadan trend mana? Tak pernah pula aku tahu orang miskin dekat luar sana dah masuk maghrib terus pergi buffet. Kali sekala tak apalah. Ini tiap hari makan macam raja. Damn, my man. Meja satu makanan semua meja ni. Meja sana, meja ni semua makanan gua punya, bro. Tapi tak apalah, makanan engkau kan, badan engkau. Jagalah kesihatan. Masa bulan Ramadan ni engkau kena fokus menjadi manusia yang sehat. Ini dah lah bergerak pun tak. Puasa macam lembu terbaring. Kau macam ni. Bila lah nak berbuka? Tak buat apa-apa aktiviti. Lepas tu masa berbuka, dialah yang paling banyak makan. Wah, bos muda. Selamat datang ke dalam restoran kami. Segala makanan ni untuk bos muda pada hari ini. Yes, very nice. Makanlah. Bulan Ramadan je boleh makan macam ni. Itu kalau orang yang makan. Kalau orang menjual, kita cerita pasal bazar Ramadan pula. Pastikan kau berniaga untuk jual dekat manusia. Ini rata-rata banyak kes bazar Ramadan engkau berniaga untuk jual dekat anjing. Makanan mamak tu dah kunyah, tengok ada ulat dekat dalam. Roti John. Inti dia aku rasa aku kena tanya nenek aku yang dekat tanah tu, kau faham tak? Macam aku ambil tu, aku pergi dekat kubur tu, aku tanya, nenek nampak tak ada inti tak? Harga separuh harga hotel 5 bintang. Kualiti macam jubur kambing. Kuantiti tengok bekas besar gila babi. Buka-buka bungkus tu lagi mengecewakan daripada Riza SPM aku. Buka-buka bungkus tu tengok dia punya tu cenok ni. Kau faham cenok ni sikit macam ni. Kau guna portion untuk kambing ke setan? Boleh nampak lah mamak tu dia ambil kan. Dia ambil zap, ambil makanan. Lepas tu nampak macam okey, portion dia nice. Tiba-tiba boleh pula kau kurangkan portion. Wah. Kalau aku jumpa bazar Ramadan kali ni orang buat macam tu, kau dah cedok, lepas tu kau kurangkan, lepas tu tinggal cenonet harga 15. Kau punya kemah kedai tu aku bakar lah setan. Kau rasa aku nak tegur pasal apa? Solat pergi bazar Ramadan boleh beratur 3 jam. Solat maghrib yang 5 minit pun tak sanggup. Wah. Lepas tu tiap kali dekat dalam doa minta Jannatul Firdaus. Setan pun side eye dekat engkau, kau faham tak? Nak berbuka, bukalah. Tapi solat jangan lupa. Ini masa berbuka, makan macam ahli sumo nombor 1. Habis makan tu terus jadi macam ni. Macam ahli sumo Cina, kau faham? Pergi sembahyang. Bodoh. Stupid. Bodoh. Mampus kejap lagi masuk neraka. Lepas tu malaikat tanya dekat engkau, kenapa masuk neraka? Tak ada datang ke peringatan dekat engkau, dekat muka bumi dulu? Lepas tu engkau sendiri yang akan jawab. Ada je datang peringatan dekat kita orang, tapi kita orang sendiri yang abaikan peringatan itu. Bodoh. Hari dah malam, azan berkumandang. Solat tarawih jangan buat-buat. Lupa. Masa bulan Ramadan lah kau nak kejar-kejar pahala banyak macam ni. Tapi masa bulan Ramadan, mamat ni masa tarawih tak tarawih. Wah. Tak tahu ke masa bulan Ramadan ni ada solat tarawih bang? Dah lah solat sunat pun tak, solat wajib pun tak, malam-malam solat tarawih pun tak. Ini ke mangkuk yang taib #til Jannah hari tu. Setan dekat luar sana dia macam, marhaban ya habibi, marhaban. Rajinkanlah diri untuk kerja benda-benda ni dek. Solat tarawih tu tak susah mana pun. Kau dengan modal Al-Fatihah kau boleh teruskan. 8 rakaat kau nak solo silakan. Buatlah benda-benda ni. Bersedekah, solat, sentiasa senyum, jaga percakapan. Ini mulut celupa macam anjing. Solat tak jaga, sahur hisap rokok, buka puasa dengan pot. Wah, selamat datang bos muda. Segala perangai red flag ada dalam diri engkau. Setan dekat luar sana, jalo beta. Wah, bos muda, welcome bro, welcome. Finally kita dah sampai ke penghujung rancangan kita. Terima kasih banyak-banyak sebab masih setia dengan aku. Kalau minat dengan cara aku, apa lagi tekanlah butang like dengan subscribe tu. 2-3 kucing berlari. Kita berjumpa lagi nanti. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lap tingkap rumah you all. Salah sendiri di kemam-kemam. Depan-depan tak ada pun bunyi. Mengata di belakang sebab masih di belakang.